hanya bermodal RM10, awak sudah dapat buat agar-agar roti yang super sedap. Jom kita masak. Mula-mula sediakan roti, saya guna roti tawar yang tidak habis masa hari raya. Sayang tak tahu nak buat apa, saya buat agar-agar roti baru dia tidak membazir. Roti dipotong 4, supaya mudah untuk diblender. Saya ada lebih kurang 15 biji roti. Saya tidak buang yang warna coklat atas, kalau awak tidak suka awak, boleh buang yang warna coklat tu ya. Saya tidak buang sebab tak nak membazir, tapi kalau buang agar-agar awak lagi cantik sebenarnya. Disebabkan roti saya banyak, saya kena blend sikit-sikit. Semasa setiap kali nak blend, awak masukkan air 1 gelas atau 2 gelas, ya. Yang ni roti terakhir saya. Semasa nak blend yang last, awak masukkan gula ikut tahap kemanisan yang awak nak. Masukkan juga susu cair 1 tin, telur 2 biji, garam sedikit. Setelah siap di blend, campurkan ke semua roti yang telah di blend tadi. Saya guna agar-agar bertali. Kalau awak guna agar-agar yang ini, sukatan air dia sebanyak 7 gelas. Agar-agar kita akan jadi cantik, tidak keras dan tidak lembik. Semasa blend roti tadi, saya dah guna 5 gelas air dan 1 tin susu cair. Jadi saya masukkan air 1 gelas dahulu, tapi takut agar-agar hangit, saya masukkan lagi 1 gelas air. Saya tambah lagi gula sedikit sebab agar-agar roti ni dia kena rasa manis-manis baru sedap. Semasa awak nak tambah gula, pastikan agar-agar tadi dah betul-betul cair. Semua sudah cair dan sebati, masukkan adunan roti yang telah di blend tadi. Masukkan semua, jangan membazir. Adunan kita ni kena selalu kacau-kacau sebab nanti dia akan berkerak pada sebelah bawah, dan pastikan guna api yang sederhana sahaja semasa mengacau. Pastikan kacau rapat sehingga sentuh kuali, jangan kacau sebelah atas sahaja. Masukkan juga 3 sudu margarin untuk rasa lemak-lemak masin, kacau sehingga margarin kita cair. Bila agar-agar kita sudah berasap, itu bermakna agar-agar kita sudah masak, jadi bolehlah tutup api. Saya bahagi 2 bahagian untuk masukkan sedikit sirap untuk dapatkan agar-agar roti yang cantik. Bahagian yang ini saya masukkan sirap, awak nak masukkan pewarna pun boleh kalau tak nak bau sirap. Kalau saya nak bau sirap sedikit. Kacau sehingga sirap sebati. Sediakan bekas untuk masukkan agar-agar kita tadi. Saya selang-seli masukkan agar-agar yang berwarna merah dan warna oregano. Kalau awak nak masukkan pewarna lain selain merah pun boleh juga. Nak buat warna pelangi pun boleh, bergantung pada citarasa awak. Buat sehingga siap. Untuk adunan tadi saya dapat 2 bekas loyang. Jimat banyak, hanya bermodal RM10 sahaja boleh makan sehingga 10 hingga 15 orang. Setelah siap, boleh sejukkan untuk agar-agar kita mengeras. Jangan sejukkan dalam peti ais pula, nanti rosenlah peti ais awak. Setelah sejuk, boleh potong-potong agar-agar tadi mengikut kreativiti awak. Tengok agar-agar kita tidak lembek dan tidak keras. Lembut elok sahaja. Nak buat mudah, bolehlah buat untuk tetamu datang ke rumah, tahu buat untuk apa-apa majlis. Siapa sini suka makan agar-agar roti ni? Sila komen.